Bagaimana dengan tanah yang diduduk hanya cebit nama ibu saja di dalam geran dan geran itu dipegang oleh orang lain? Saya percaya maksudnya nama arwah ibu ni dia tak besar lah. Kalau dah nama ibu, arwah ibu dah ada dalam geran tu, sebenarnya boleh je urus walaupun geran tu dipegang oleh orang lain. Sebab untuk buat permohonan pusaka kecil ataupun dekat Mahkamah Tinggi Sivil, kita hanya perlukan carian rasmi saja. Kalau dekat Mahkamah Tinggi pun tak perlu pun carian rasmi, hanya perlukan carian je. Jadi untuk carian rasmi tu kita boleh dapatkan dekat sistem e-tanah ataupun pejabat tanah, sama juga dengan salinan geran. Jadi sebenarnya tak ada isu pun untuk buat urusan ni, asalkan ada carian rasmi dan salinan geran pun dah memadai untuk kita buat urusan pusaka. Bila dah selesai urusan pusaka tu, masa nak pendaftaran tu pula boleh bincang dengan pejabat tanah. Sebab ikut pengalaman saya, setengah pejabat tanah dia tak perlu pun geran original. Memadai bagi perintah pusaka kalau buat dekat pusaka kecil. Kalau dapat daripada perintah Mahkamah Sivil, mungkin memerlukan juga geran original. Tapi apa-apa pun boleh bincang dengan pejabat tanah.